Boleh jawab salam dalam salat? Orang bagi salam, Assalamualaikum. Kita tengah salat, boleh jawab? Tengok tu. Jawab salam dalam salat telah mansuh. Asalnya boleh. Kita tengah salat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh pada asal. Awal Islam boleh. Tapi telah dimansuhkan. Dimansuhkan dengan apa? Dimansuhkan dengan hanya isyarat. Kita tengah salat sunat, orang bagi salam, Assalamualaikum. Jangan terkejut. Ini hukum fiqh. Pelik dan benar dalam salat. Boleh. Sekali kali angkat tangan pula orang. Ini salat ke apa ni? Sebab dia orang dok faham khusyuk tu macam, tak, khusyuk bukan tak sedar diri. Khusyuk dalam solat maksudnya kita fokus. Tapi dalam masa yang sama kita sedarlah sekeliling kita. Bukankah dalam solat sahabat pernah tengok janggut Nabi bergerak-gerak membaca? Ada sahabat dia kata kami melihat Nabi bila solat janggut Nabi bergerak membaca ayat. Adakah sahabat tak khusyuk? Khusyuklah. Nabi tengah solat orang bagi salam, buka pintu. Tapi orang kita faham khusyuk ni tak bergerak. Handphone bunyi. Ringtone pula. Bapak buka pak telefon. Satu masjid duk tahan gelap. Dia biar je. Padamlah. Khusyuk bukan tak sedar diri. Jadi kita kena ubah. Baik. Cuma ada khilaf. Saya tak nafi jawab dengan isyarat ni ada khilaf. Majoriti ulama benarkan kerana ada hadis Nabi menjawab dengan isyarat. Cuma Abu Hanifah tak benarkan kerana riwayat Jabir tidak benarkan. Tapi kita kata hadis benar kan, Nabi pernah jawab salam dengan isyarat, maka kita boleh jawab dengan isyarat. Okey? Angkat tangan waktu takbiratul ihram sunnah di sisi majoriti ulama. Al-Auza'i, Humaidi, Ibn Khuzaimah kata wajib. Masa kita angkat takbir tu Allahu Akbar, angkat tangan. Takbir itu bukan angkat tangan tau. Takbir itu sebutan. Sebab tu kena hati-hati. Kadang-kadang orang ni dia tak sebut. Ingat dia solat lah. Tak, takbir tu diingat angkat tangan. Tak sebut, tak boleh. Kena sebut Allahu Akbar, kena sebut. Takbir tu sebutan, angkat tangan tu kemudian. Angkat tangan tu ada khilaf, majoriti kata sunnah. Ibn Khuzaimah, Al-Humaidi kata wajib. Tapi pendapat yang tepat adalah sunnah. Okey, di mana? Ada dua riwayat. Angkat kat sekadar bahu satu, sekadar telinga satu. Dan juga ibham kena cuping telinga. So ada tiga riwayat. Satu riwayat sini, satu riwayat setentang dengan telinga, satu lagi ibham kena dengan cuping telinga, syahmatul udhunain. So ada tiga riwayat dalam isu ni. Sebab tu kalau ada seorang ustaz dia mengajar solat, dia kata tuan-tuan nak kenal mazhab Wahabi, nak tengok dia solat. Kalau solat dia Allahu Akbar, tu Wahabi tu. Tengok hadis riwayat Al-Bukhari, kata Abdullah bin Umar, saya melihat Nabi SAW takbir pada waktu salat, dia mengangkat tangan dia sehingga dia bertakbir, dia menjadikan tangan dia sekadar dua bahunya. Hadis Bukhari. So menunjukkan orang yang angkat tangan sekadar bahu, ada hadis ke tak ada hadis? Ada hadis. Maka sebab tu jangan duk kata orang sesatlah, mazhab pelik lah, dah. Ada hadis. Mungkin kita baca sikit, orang lain baca lebih sikit. Kita masuk pada perbahasan kita yang kita berhenti tadi. Kita berhenti angkat tangan kan? Saya dah sebut angkat tangan yang sunnah bagaimana? Iaitu setentang dengan bahu. Ada riwayat daripada Muslim, daripada Malik bin Huwairith, Nabi SAW bila bertakbir dia angkat tangan sehingga setentang dengan telinganya, hatta yuhadhi bihima udhunai, setentang dengan telinga. Hadis riwayat Muslim sahih. Daripada Abdul Jabbar bin Wa'il, daripada ayahnya, dia kata Wa'il melihat Nabi SAW memulakan salat, dia angkat tangan dia sehinggakan kedua ibu jari tangannya, sehingga kedua ibu jari tangannya hampir nak kena cuping telinganya. Maka sebab itu kita katakan ada tiga cara yang sunnah. Ini riwayat Ahmad dan ia adalah hadis yang sahih. Dan masa kita angkat tu kita renggangkan jari.
Kita renggangkan jari sikit. Ini cerita sunnah ni. Sebab sifat solat Nabi kan. Sebab tu orang tanya kita masa sebelum buat program ni, bila kita kata sifat solat Nabi, dia tanya mazhab mana ni? Kita sebutlah mazhab-mazhab, tapi kita ambil yang dekat dengan hadis. Kita ambil mazhab, tapi kita ambil yang dekat dengan hadis. Jadi kita renggangkan sikit. Itu yang Nabi tunjuk. Berdasarkan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW apabila dia bertakbir, dia merenggangkan jari. Hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif, Abu Hatim dhaif kan? Tapi kita kata tidak menjadi masalah kerana dia bukanlah rukun pun. Tapi dan dia pun normal lah. Kerana memang kita bila nak angkat takbir kita kan, kita selesanya kita renggangkan sikit. Sebab kalau nak rapatkan tu macam agak sedikit berat kan? Baik. Dan menghadapkan jari ke arah kiblat. Maksudnya kita setentang dengan kiblat. Itu pun juga sebenarnya riwayat dhaif. Tetapi tidak menjadi masalah kerana tidak ada dalil lain dalam masalah ni. Kita angkat setentang sebab riwayat yang sahih kata angkat setentang dengan bahu. Kalau setentang dengan bahu, menghadap ke mana jari? Automatik menghadap ke kiblat. Walaupun hadis yang jelas mengatakan yang jelas itu dhaif, tetapi riwayat yang sahih menunjukkan ia ada isyarat. Contoh.